Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. Hari ini kita bersama guru besar sekolah kita untuk temu bual tentang Hari Raya Aidilfitri. Cikgu, cuti Hari Raya bakal tiba. Apakah pesanan cikgu kepada anak-anak sekolah kebangsaan dalam guru? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih lah, tahniah kepada TV PSS Sekolah kerana sangat aktif lah merakam detik-detik indah yang berlaku di sekolah kita. Sebenarnya cuti Aidilfitri yang akan bermula besok, saya sangat berharap lah supaya anak-anak sekolah kebangsaan dalam guru ni pertama sekali jaga keselamatan di jalan raya, gunakan masa cuti ini untuk bersama dengan keluarga, dan ingat jangan sekali-kali melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang bahaya seperti main mercun, kerana itu akan membahayakan awak sendiri. Jadi cikgu, apakah pesanan khas cikgu kepada warga SK dalam guru? Pesanan khas kepada semua warga? Yes. Okay. Selepas kita sebulan lah kita berpuasa, insyaAllah sebulan kita cukup puasa. Tiba saat nanti pada Aidilfitri, gunalah peluang yang ada itu untuk bermaafan sama keluarga dan rakan-rakan, beraya, adakan rumah terbuka, pergi jalan rumah kawan-kawan, dan macam cikgu kata tadi lah, paling utama adalah keselamatan. Utamakan keselamatan supaya awak dapat kembali ke sekolah untuk sambung belajar balik pada 29 hari bulan 3 nanti. Terima kasih cikgu sudi bertemu bual dengan saya. Ya, sama-sama, dan cikgu juga ucapkan ribuan terima kasih, dan ucapkan sekali lagi ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SK Dalam Guru ataupun warga Sedar. Terima kasih. Ini dari TV PSS. Selamat bercuti dan selamat Hari Raya Aidilfitri.